Misi saya sebagai pengawas adalah sentiasa menepati masa dalam setiap tindakan dan menjalankan amanah dengan jujur dan adil serta bekerjasama dalam pasukan dengan penuh berintegriti. Saya menjadi pengawas kerana saya ingin mengembangkan kemahiran kepimpinan komunikasi serta kerjasama. Saya juga berpengalaman dalam menjalankan tugasan pengawas dan aktif dalam perlibatan aktiviti dalam sekolah maupun luar sekolah. Sebelumnya, saya ingin kemukakan 3 manifesto saya. Yang pertama, saya berazam untuk memperkukuhkan semangat kepimpinan dan jati diri dalam kalangan pengawas. Yang kedua, sebagai calon ketua pengawas, saya berhasrat untuk menangani substansi pelajar, khususnya berjalan bina semua secara berhemah dan berkesan. Manifesto saya yang terakhir adalah mempererat kerjasama antara semua badan kepimpinan sekolah. Bersama kita memimpin, bersama kita berjaya. Sekian, terima kasih.